Ada yang tanya saya, Aurora Pants ni Ada waranti ke? dia ada waranti kalau kita dapat barang tu dalam keadaan dia dah terbuka. Ataupun kita buka-buka je, kita tengok Aurora Pants tu terkoyak. Jadi pastikan masa kita dapat barang, record masa kita buka barang tu. Buka parcel. Actually dekat parcel tu pun dah ada tulis kat line. Dia sarankan untuk kita rakam video, senang kita nak claim. Pastikan beli direct daripada HQ. Sebab kalau tak beli daripada HQ, tak boleh claim langsung. Dan biasanya tak adalah isu-isu macam tu. Biasanya tak adalah. Tapi kalau lah ada kes terpencil kan, kontak je HQ. Dia ada jaminan kalau kita sampai barang je, dia dah terbuka label dia punya ni, stiker. Okay? Kalau jaminan dia terkoyak ke tidak kan, sebenarnya kita kena faham Aurora Pants ni adalah kain. Jadi kain dia memang akan ada kebarangkalian untuk terkoyak kalau kita tak pakai dengan betul. Terkena kita punya cincin ke, benda-benda tajam ke, memang akan terkoyak. Dan itu tak ada waranti. Itu risiko kita sendiri. Dan actually dekat dalam kotak ni dia dah bagi kat line dah cara nak pakai dengan betul. Dia ada bagi panduan tau. Dia cakap kat sini, be careful not to snag the pants on your nails or ring while pulling them up. Nampak tak? Okay, dah ada dah. Dia dah ada bagi tu. Itulah jawapan. Ada waranti ke tidak? Itu jawapan dia.